pasal Zulkarnain ya. Zulkarnain dalam Al-Kahfi itu, saya terpaksa sebut di sini ya, adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia bukannya Cyrus the Great. Cyrus the Great ni Persia 550 BC. Bukannya Alexander the Great. Alexander the Great, putera Felix daripada Macedonia, itu 325 lebih kurang BC. Zulkarnain Al-Kahfi ni tak ada Iskandar, nama dia Zulkarnain saja. Hidup di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan ini semuanya banyak kita tafsir. Saya heran kenapa kita tak tahu. Kemungkinan boleh baca kitab tafsir Arab tu, bahasa Arab tu ya. Dia sebut bahawasanya Zulkarnain ini pernah diislamkan oleh Nabi Ibrahim AS dan telah bertawaf di Kaabah bersama Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Siapakah Zulkarnain? Ini adalah Raja Himyar. Raja Himyar. Biarlah orang lain tak setuju pun, ini yang saya dapati maklumat. Raja Himyar. Himyar itu Yaman sekarang. Kalau kita tengok, saya bincang dengan Prof. Mokhtar, besi tak ada, relau tak ada dekat Yaman. Dia sebagai seorang ekologis, dia dah cek, relau besi tak ada dekat Yaman. Mana tak ada besi. Habis mari, mana besi dekat Yaman? Tak bagi kita. Sebab tu Al-Biruni kata, the best iron in the world came from Kalah. 900 AD. 800 AD, Al-Qidi ada sebut, ada 3 pedang terbaik di dunia. Dia kata, satu Saiful Yaman, yang kedua Saiful Qalah, yang ketiga Saiful Hind. Pertama pedang Yaman, kedua pedang Qalah iaitu Kedah, yang ketiga pedang India. Itu tahun 800 AD. Tiba-tiba mari 900 AD, Al-Biruni kata tidak, semuanya besi-besi terbaik daripada Qalah. Bila kita tak ada relau di Yaman, maksudnya di sini dia ambil besi Qalah, dia pergi tempat di Yaman. Kerana harga dia tinggi, kerana pergi tempat di Yaman, dan dia letak nama Saiful Yaman. Padahal Hadidul Qalah, besi Qalah. Saya dah pegang dah besi tu. Memang berkualiti. Memang itulah boleh buat kereta kuda, memang itu pedang yang terbaik, semua tu besi tu. Tapi saya pegang besi tu, dan besi tu banyak dijerai. Maksudnya besi ni kan besi datang daripada atas, daripada meteor. Besi datang daripada meteor. Di Palestin ada besi tapi tak banyak. Habis macam mana boleh Nabi Daud tu terkenal? Ada kemungkinan besar ni. Saya masih hari saya datang link dengan Ismail dengan Sulaiman yang mari ke sini, semua tu bukan saja emas mereka ambil. Mereka juga ambil besi dan batu-batu permata. Kawasan kita ni famous dengan batu permata kena dari Sendawa. Sendawa ni kristal yang lap-lap lah. Tak ada tempat lain Sendawa ni. Okey. Jadi habis persoalannya, kenapa kita ni banyak sangat mineral ni? Sebab dulu kita ni tenggelam. Saya ada catatan tu. Catatan kajian tentang alam Melayu ni tenggelam 6,000 tahun yang silam. Okey, kajian saya mengatakan bagi besar Nabi Nuh 4,800 BCE. Ingat, BCE, before Christ era, maknanya 4,800 sebelum lahir Isa. Tu bagi besar Nabi Nuh. Ini macam mana boleh tahu Prof tak hidup lagi masa tu. Sebenarnya kajian ni telah ada carbon dating. Sebab tu kena banyak membaca. Jadi carbon dating dikemukakan oleh saintis Cina dan Turki. Kan dia dah pergi ke Ararat, dia dah cek dah carbon dating dekat kayu tu yang dijumpai dekat pegunungan Ararat. Kajian saya, catatan kitab-kitab semua tu setuju dengan pendapat itu. Jadi kita bundarkanlah, kita kata 5,000 lah. Senang. 5,000 BCE bagi besar Nabi Nuh. Okey. Jadi 5 sehingga ke 1 AD, 1 BC adalah 5,000 tahun. Jadi kalau dia kata 6,000 tahun tadi, dalam 6,000 dia tak kata 6 BCE. BCE lebih lama. Kalau 1,000 dia pendek sikit. Jadi campurlah. Maksudnya dalam 1,000, 1,800, 1,000 macam tu. Dia punya cerita tentang tenggelamnya kita ni. Tenggelamnya kita ni, dia kata dalam laut 6,000 tahun yang silam. Dia kata kita ni duduk dalam air. Sebab tu kita perhati Gunung Jerai tu nama dia Pulau Serai.